Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jadi hari ini Pak Haji mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha. Semoga ibadah kurban yang dibuat oleh sahabat-sahabat semua insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, sebelum Pak Haji nak meneruskan cerita Pak Haji dalam video ni, jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan tolong sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak bertanya dan nak kata orang tu nak mengulas sedikit mengenai perkara yang telah Pak Haji dengar di media sosial, terutama sekali Presiden MCA Wee Ka Siong dan juga ahli-ahli MCA yang telah mengatakan bahawa data peribadi rakyat Malaysia ni dalam keadaan bahaya kerana mengikut katanya kerajaan Madanon telah mengarahkan telco untuk memberikan semua maklumat-maklumat peribadi kepada MC-MC. Jadi ini satu perkara yang amat serius jika benar. Jadi kat sini Pak Haji nak mengulas sedikit lah ataupun nak komen sedikit mengenai kenyataan tersebut. Sekiranya apa yang dinyatakan oleh Wee Ka Siong itu adalah satu perkara yang bakal berlaku ataupun yang sedang berlaku, lebih baik Wee Ka Siong kena arahkan komponen parti Barisan Nasional, baik UMNO ke, baik MIC ke, baik MCA ke, sepatut membuat satu tindakan yang tegas terhadap kerajaan Madanon kerana Wee Ka Siong adalah daripada MCA, yang mana MCA adalah gabungan dalam Barisan Nasional. Barisan Nasional juga adalah rakan sekatil dengan Madanon. Jadi kalau sekadar berkata, sekadar mengkritik tetapi tak ada tindakan, itu pun kadang-kadang kita tak akan mengatakan bahawa itu adalah benar ataupun saja wayang ataupun saja untuk menunjukkan seolah-olah MCA ni anti ataupun tak suka kepada kepimpinan yang ada dalam Madanon, ataupun cara untuk menarik sokongan kaum-kaum Cina terhadap MCA. Kita tak boleh nak percaya 100% sebab mereka ni MCA, DAP ni dia bangsa yang sama, kan? Tapi bukan ini isu rasis, tapi ini isu kalau benar kenyataan yang dikatakan oleh Wee Ka Siong itu adalah benar. Jadi kepada rakyat Malaysia, kalau benar benda ni akan berlaku ataupun sedang berlaku, rakyat Malaysia, baik Cina, baik India, baik Melayu, kita semua sekali kena membuat keputusan. Keputusan rakyat adalah untuk memastikan PRU16 ni jangan bagi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Jangan bagi kemenangan kepada parti-parti yang bersekongkol dengan Pakatan Harapan. Dan kita kena jatuhkan Papanon. Sebab ini adalah satu perkara yang amat berbahaya. Kalau data peribadi rakyat Malaysia semua mereka kontrol, mereka kawal, mereka boleh tahu A sampai Z. Kan? Itu adalah mengganggu ataupun telah menyalahi undang-undang hak asasi manusia. Jadi kalau benar, ya ini Pak Haji komen jika benar apa yang dinyatakan oleh Wee Ka Siong. Tapi walau bagaimanapun, rakyat Malaysia kena berhati-hati. Kan? Keduanya, rakyat Malaysia kena membuat keputusan bahawa rakyat Malaysia kena menolak kerajaan Madanon. Sebab kerajaan Madanon ni adalah kerajaan yang banyak memberikan kemudaratan. Sebab tu sekarang ni kerajaan Madanon dia kurang untuk fokus kepada kebajikan dan kepentingan rakyat. Mereka hanya fokus kepada kepentingan kroni-kroni mereka, kartel-kartel mereka dan juga kuasa-kuasa yang mereka nak kekalkan. Kenapa? Kerana mereka takut rahsia mereka bocor dengan apa yang mereka telah lakukan dalam pentadbiran mereka. Itu sebab mereka telah mengaturkan anak jadi timbalan presiden. Mereka mengaturkan orang-orang dia untuk kekal dalam parti supaya dapat mengekalkan kuasa. Kerana Papanon amat takut sekiranya Pakatan Harapan tumbang. Sebab kita boleh lihat berbagai-bagai rahsia, berbagai-bagai perkara yang dilakukan oleh Papanon yang di luar jangka, yang mungkin rakyat tak tahu. Jadi kalau rakyat nak tahu, kalau rakyat nak tahu apa yang dilakukan oleh Papanon sewaktu pemerintahan Papanon, pastikan PRU16
kena tumbangkan kerajaan Madanon. Ataupun kerajaan Pakatan Harapan. Supaya jangan bagi mereka kuasa, kita senang nak tahu apa yang telah mereka lakukan. Kalau selama ni dia kata orang sana rasuah, orang sini sakau, orang sana penyamut, kita nak tengok adakah di bawah kepimpinan Papa Nun tak ada sakau, tak ada penyamut, tak ada rasuah. Jadi itu yang kita kena pastikan. Jadi kepada walanon-walanon haprak, walanon-walanon yang bau naap, walanon-walanon yang kaki jilat, buka mata, celikkan mata supaya lihat apa yang berlaku dalam negara kita ni di bawah kepimpinan Papa Nun. Okey, kalau dengan apa yang dikatakan oleh Wika Siong ni, walanon masih buta mata, saya pun tak tahulah. Pak Haji pun tak reti nak cakap apalah jenis walanon. Ada juga walanon aprak ni yang mengatakan Papa Nun ni walaupun dia meliwat, dia lebih mulia. Kepala hatuk hang walanon. Meliwat ni, jantan dengan jantan ini adalah dilaknat oleh Allah Taala dan Nabi tidak mengaku umat. Macam mana kau kata orang yang berliwat ni, orang yang lebih mulia daripada kejahatan-kejahatan lain? Kejahatan meliwat ni adalah kejahatan yang Allah laknat dan Nabi tidak mengaku umat. Itu lebih bangsat daripada engkau curi telur ayam, daripada engkau pergi curi beras dekat supermarket. Itu pun tak sebangsat, tak terlaknat yang Allah bagi kepada pesalah-pesalah tersebut. Kalau liwat ni, jantan dengan jantan, tak ada maaf baginya. Kan? Inilah walanon haprak. Itulah suruh belajar agama yang betul-betul, kau pergi belajar agama sesat. Itu dah jadi masalah. Ada ke Papa Nun lebih mulia? Kan? Kesian aku tengok. Kan? Pak Haji pun kadang-kadang mengucap panjang bila kenyataan walanon sebegitu. Jadi kepada rakyat Malaysia, ingat, data kepribadian kita, kalau benar apa yang dikatakan oleh Wika Siong, kita berada di dalam keadaan yang berbahaya. Data-data kita akan disalahgunakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi, sahabat-sahabat, kena ingat, pastikan bahawa sesungguhnya Pakatan Harapan kita perlu tumbangkan dengan apa cara sekalipun. Jangan ada ataupun ada dalam kepala otak kita untuk menyokong lagi Pakatan Harapan. Sangat amat berbahaya. Sahabat-sahabat, itu sajalah perkongsian Pak Haji pada hari ini. Jadi sekali lagi Pak Haji ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua sahabat-sahabat Pak Haji. Jadi Pak Haji doakan semoga kamu semua sentiasa berada lindungan Allah Ta'ala dan apa juga amalan kita Allah terima. InsyaAllah. So sahabat-sahabat, jangan lupa balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.